Dukku ni. Hello. Halo. Lu ni memang susah mau angkat call kah? Hutang gua bila mau bayar? Sudah 8 bulan tertunggak. Bila lu mau bayar? Aduh, Dokey. Saya minta tangguh dulu boleh dok? Sebab duit dalam bank saya tak ada, saya baru kena pecah je ni. Tolonglah Dokey. Tak. Gua bagi masa lu 2 hari saja. Kalau lu tak mau bayar, lu punya apa, anak, aneh, aci, gua kasih potong. Lu faham? Tapi Dokey, Hayya, menyusahkan tol ini orang. Hehe. Hello? Assalamualaikum. Ini Cik Hafiz ke? Ya, saya. Rumah yang awak duduk ni dah lama tak bayar. Dah 4 bulan dah. Bila awak nak bayar ya? Macam ni. Saya nak minta tangguh dulu boleh dok? Sebab saya memang betul-betul tak ada duit ni. Saya baru kena pecah ni. Dalam bank saya pun sikit je lagi. Tolonglah tuan. Kalau awak kena pecat, macam mana awak nak bayar? Macam ni lah Encik Hafiz. Rumah tu pun dah ada orang baru nak beli, nak sewa. Awak keluar je lah dari rumah tu. Saya bagi masa 1 hari je untuk awak ambil semua barang dalam rumah tu. Tapi tuan, tolonglah. Apa mujib mungkin ni ah? Apa? Tak! Apa mujib? Bang, boleh tak tepi sikit kaki, saya nak ambil botol ni. Mudah apa aku ada masalah ni? Munak tak botol ni tak? Ambil lah. Dah, beli abang tahu tak yang abang ni ada masalah? Mak bapak. Dia orang tahu bebankan aku je. Tak baik cakap macam tu bang. Abang tengok saya ni. Walaupun saya macam ni, tapi saya tetap merasa cukup. Kadang-kadang kan bang, bukan gaji kita yang dah besar, bukan kerja kita yang dah hebat, tapi keberkatan mak ayah tu. Saya nak tanya abang, bila kali terakhir abang bagi duit dekat mak ayah abang dengan ikhlas? Barang rumah banyak dah tak ada ni. Gula juga. Nak makan apa ni? Kena kau lalu juga ni.
Halo. Ni ayah ni. Ayah nak minta tolong dengan Along ni. Boleh tak ayah nak pinjam duit sikit dengan Along? Ni duit. Tak ada orang lain ke nak minta dengan aku ni? Mu nak kan? Mu rasa mu sengket kan? Tu. Aku transfer dah. Puas hati mu. Terima kasih. Along. Kenapa pula ya? Orang nak pura ni kan? Mak Along. Ayah nak minta duit sikit nak bayar bil api, bil rumah. Je untuk bulan ni saja. Ni duit. Aku baru je bagi aku rasa. Ingat aku ni cok duit ke? Aku kerja pagi, petang, siang, malam. Tak boleh ke duit tu. Mu selalu minta je. Mu nak lah duit lah. Mu nak nak lah. Tak apa tu. Kutik. Tak apa. Kutik. Apa lu? Apa? Ayah kutik lu. Macam anjing. Aku kena jumpa ayah aku ni. Terima kasih, Dek. Ini budak lah. Lama tak balik. Lewat dah ni. Sini dulu lah.